Bagaimana nak menyatukan adik-beradik yang tidak bertegur sapa? Buat majlis. Sikit-sikit je. Ikan air satu je. Buat nasi kuning. Panggil adik kita duduk patangan. Lepas tu ada abang seorang duduk ngecang. Lepas tu ada adik seorang duduk mana. Bang, panggil 4-5 orang. Dah hari. Minggu depan buat ulang. Buat arwah mak. Dah hari. Buat ulang. Gitu. Nabi Nuh dia berdakwah 450 tahun. Baru orang dengar seorang. Kita balas baru 2 tahun. Dalam surah Yasin Allah cerita. Ada satu negeri. Allah hantar Nabi. Seluruh negeri itu seorang yang beriman. 3 Nabi pula tambah. Faham? Jadi 3 nak tambah 2. Seorang juga beriman. Dah seorangnya bakat bunuh ramai-ramai. Itu perjuangan. Betul tak? Kita paling lama dah dengan abang kita ni. Memang sakit hati lama dah kita. Nak buat baik, nak buat gana. Nak baik selalu bayar. Nak suruh gelembur sikit boleh. Kat mana sembahyang jemaah, biar dia takbir dulu, menghidup belah dia. Itu rahsia dia. Pasal berkat rahmat masjid. Hidup belah, kita pergi. Allahu Akbar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Faham lagi? Kurang lah. Kalau marah 100 tinggal 70. Faham lagi? Wagi barang-barang. Balah lama dah dengan mak dara kita ni. Wagi ikan sekor. Ikan gerang belang sekor. Ni wagi lah. Anak selayang macam kita sekor. Faham lagi? Dia tengok apa? Wak upang ngai ke mana? Wagi gerang belang sekor. Wagi ikan sagar. Wagi ikan ebek. Wagi ikan muduk. Wak lauk. Itu cara dia. Dia marah pada dia. Kita buat baik.